Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Masih yang sama juga, iaitu hari Jumaat 29 hari bulan Ogos 2025 Masehi, bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.42 petang. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini selepas pada balik daripada buat video penutup tadi. Penutup malam tadi pukul 11.30 ni. Saya terus balik ke rumah. Nak tidur malam tu lewat juga lah. Tidur dah 3.30. Bangun pukul 6.50 pagi. Bangun mandi. Makan sarapan ke apa semua tu. Lepas tu mengantuk saja, sambung tidur balik dah dari pukul 8 pagi, sambung tidur balik. Bangun dari pukul 1 tengah hari. Bangun terus mandi. Lepas tu pukul 1.10 terus pergi ke semaya Jumaat lah. Terus pergi semaya Jumaat. Lepas tu dah semaya Jumaat tu terus balik ke rumah. Tak ada buat apa lah. Hanya main internet, upload video dan juga main Facebook apa semua tu. Pukul 4.47 tadi sapa. Jam berapa, G-Shock berapa ni. Berapa ni. Satu harga 50 naya lebih. Satu lagi 40 naya lebih. 47 riyal lah. Sebab 94% ya. 47 riyal satu. Waktu pula 50 naya tu 50 naya setengah. Jadi total dia 102 ringgit 50 sen. 102 ringgit 50 sen. Lepas tu lepas tu adik dah ajak tu pukul 10.05 tak ni barulah mandi semaya asar. Dia main Facebook pukul 5 tak ni baru semaya asar. Lepas tu dah semaya asar tu dah pukul berapa dah? Pukul 6 tak dia dah 6 lebih tak ada. 6 berapa dia? 6 berapa dah? Apa 6 lebih adalah. Buat review ni. Dua bahagian ni. Lepas tu duduk balik gilik nyepel baju bandar siapa. So jam besar ni. Rumah mari. Lepas tu baru sekarang ni baru teringat nak buat video daily report. Okey, saya rasa sekali itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi video penutup malam nanti. Pada itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.